Jika orang komplain abang yang kono, bukan saya yang kono. Air dua harga je bang Air yang RM4 dengan RM6 tu lah. Harga dia macam mana ni? Bila kecil RM7, besar RM4, air RM3, semua sama. Assalamualaikum. Ada bagi PDN kan Buat pemeriksaan dua perkara. Tanda harga, alat timbang. Ni jual pakai timbang kan? Timbangnya kat mana kak? Ada ni tak? Kisah tak? Okey. Assalamualaikum. Oh, nak letak kan? Ni berapa harga ni? Ni makanan ni ikut harga dia berapa ni? Mana harga dia? Ni yang makanan berbekas ni. Pastikan harga ni kekal sampai malam lah. Jangan kami balik nanti tanggalkan pula. Assalamualaikum cik. KPDN Boleh je Ni air mineral harga dia kat mana? Kena letaklah bagi orang nampak. Benda ni kena kekal sampai malam lah, sampai tutup kedai. Nanti kami balik, semua simpan balik. Tak apa, jangan minta maaf dengan saya. Kita ada rasa tanggungjawab tu ada kepada pengguna. Kena letak tanda harga. Okey cik So hari ni datang buat pemeriksaan macam biasa. PDN datang, kita akan buat pemeriksaan tanda harga. So rasanya bukan first time kan tengok kita buat pemeriksaan kat sini. Sebab saya tengok ni straight ni, tak ada langsung tanda harga. Satu tanda harga pun tak ada. Sebab rasanya bazar ni bukan sehari je berniaga kan, tiap-tiap minggu macam tu. So tak nak cakap banyak, kita nak buat tindakan. Sebab alat timbang tu dah tamat tempoh tahun 2022 puan, bukan 2025. Seolah-olah pihak puan tidak endahkan apa yang tindakan yang kita ambil. Assalamualaikum. Ada tadi angin puan. Jangan, jap. Saya belum tanya lagi. Awak dah letak dulu. Jual daripada pukul apa bang? Pukul 2. Sekarang pukul apa bang? 2, 3, 4, 5, 6. 4 jam dah bang. Tadi ada, cuma angin tadi kuat. Rabung lah kata angin. Okey, macam ni. Setiap kali kita mulakan perniagaan, paling pertama apa? Tanda harga. Air tin berapa? Ada tanda harga? Ya, air tin RM3. Ada kira macam mana je? Satu cawan ni RM5. Satu cawan RM5. Tanda harga dia mana? Yang ni. Ni bila buat tanda harga ni? Tadi tuan. Sebab saya tengok pun saya tahu. Ni 2 ke 4? Oh, sebab dia ada palang tu macam tulisan Cina tu. Macam tu. Ada bengkau. Lama mesti kecil-kecil tak nak bedung ni. Mak, bagi clearkan sikit. Nanti orang confuse. Dia ada mengelirukan pula dia. Mana harganya? Bubur kena harga satu mangkuk RM5. Tergobang dah angin kuat bona apa? Tulislah kat bokehnya kalau takut tergobang. RM RM5 kan susah bona pun, semangkuk RM5. Yang lain boleh tulis, yang ni takkan tak boleh tulis. Tak apa buat. Nanti kan orang komplain abang yang kono, bukan saya yang kono.